Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini dah Kero Million Channel, tim Boy Man Balik. Okey, kali ni aku nak ride ke Thailand, nak ke Bazar Ramadan dan juga pergi buka puasa dekat sana. Okey, kemana kawasan yang kami nak pergi? Apa tengok dalam video ni. Ni sampai dah dekat Padang Besar. Jom Malaysia sudah, jom Thailand pula. Aku siap cok, aku nak pergi declare insurance tak? Kami sampai dekat Money Changer. Buka duit dulu. Buka banyak sikit tu. Sebab kita ada event melempak ni. Tu dia Bazar Ramadan, kami nampak dah. Kami sampai dekat Bazar Ramadan Padang Besar. Jadi kalau siapa yang tanya Padang Besar ni bukan belah Malaysia ni belah Thailand. Oh, okey macam ni. Siap ada pintu abang. Macam tu lepas juga kami main. Sampai ke sana oi. Jom. Banyak pilihan ni, tengok sikit gini kan. Okey blok jadi satu belah sana. Tu main blok ni blok. Dia main beli roti tisu. 20 baht satu. Untuk abang buka puasa, aku rasa aku nak beli satu benda aku tahu ni. Hotel. Engkau dan aku, pernahkah kau peduli padaku yang setia mencinta dirimu di sini. Kau sering berkata terlalu mudah. Pulut ayam bonus. Ni beli tahun lepas bonus. Bonus pulut ayam. Tapi tak boleh nak makan pulut ayam kali ni. Pasal kita nak kena pergi makan satu kedai ni, satu kafe ni dekat Sadau. Tu timur tengah. Tapi dah kalau beli kenyang tu. Oh, tebuk. Tebuk 25. Oh. 25 baht. Oh, pasal ni mau kalau beli ni tak pergi kedai pergi makan. Dah dapat lah. Ayam nyok. Kotiau dengan apa roti tisu. Jom. Oh, siapa main blok belakang aku pula. Okey, kami ada lagi 4 minit lagi. Nak masuk waktu buka puasa. Jadi kami main singgah satu masjid ni. Untuk buka puasa saat je ni. Lepas tu kami maghrib sini kot asal. Oh, kami terus pergi ke satu kafe ni. Tadi brother tu dia ajak makan dalam tu. Aku segan kau. Ada makanan dalam masjid ni. Segar kau nak belum? Tak boleh makan ni. Okey, azan dah geng. Jadi hampa tengok jam kat sini 7.29 di Malaysia lah. Jadi kalau dekat Thailand ni 6.29. Okey, ni roti tisu dia. Ni kotiau tadi. Tu dia bagi sekali gui-gui makan dulu. Apa cabai dengan kacang. Nak try ke kafe dekat Sadau tu. After All Cafe. Jom. Kami baru sampai dekat After All Cafe. Jadi dia kena kanan lah ni dengan belah sana. Ni belah bak ayam kot tak silap. Kita nak masuk. Jom kita lepak dulu tengok apa ada sana. Kita main tengok dari sini. So ni side dekat luar dah. Kalau main lepak main boleh lah. Oh, jom ni menu-menu dia. main lagi. Wah, ni yang
aku mau tadi punya sayur ni kokrak macam kambing ni lagi. Nasi chicken chop sampai puasuk. Aku ambil sos dia tu yang pedas punya. Oh, burger dah sampai. Burger pun sampai dah. Abang Ali dah sampai dah. Okey, jadi semua merah. Hari ini cukup sebulan, hari esok kita berjabat tangan, tanda kemaafan. Malam ini takbir bergema, tanda laungan kemenangan kita. Selamat hari. Dia lagi tempat lepak belakang ni. Toilet. Oh, betul-betul menandakan yang dia kencing ni dekat toilet. Malam ini Ramadan berlalu, datangnya lagi akan ku tunggu selalu. Esok raya bagi kawan nak abang, tunggu gadis naik Vespa lepas di simpang 3, nak pergi beraya. Malam ini takbir Okey, selesai berbuka puasa kami di Thailand. Jadi di After All Cafe memang kami target lama dah nak pergi makan kat situ. Okey, dan kami masuk pakai buku merah sebab kami ada satu event jugalah yang akan datang di bulan 4 ni. InsyaAllah jika diberikan kesempatan, kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kami akan ke satu tempat yang menggunakan buku merah. Jadi buku biru tu kami dah tak guna dah, buku border tu. Jadi kami akan start guna buku pasport. Okey, di kesempatan ni aku nak ucapkan selamat Hari Raya. Kita tak lama dah akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi dekat sini aku nak menyusun 10 jari nak memohon maaf andai dalam video selama ni aku ada terkasar bahasa dan juga ada video yang terlekat gambar-gambar hampa ni, minta halalkan lah. Okey. So untuk event akan datang kita akan jumpa lagi. Ya. Okey, jom. Jumpa lagi. Assalamualaikum.